persembahan menarik yang mencerminkan keindahan budaya dan bahasa, khususnya bahasa Arab yang penuh keunikan dan keindahan. Sebelum kita memulakan majlis, kita beri masa untuk juri. Juri, kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Semua belajar diminta untuk menghadap ke hadapan. Kepada semua peserta, sebelum anda memulakan persembahan, diminta untuk memperkenalkan kumpulan masing-masing dan jenis persembahan tersebut. Contohnya kalau nak buat lakonan, oh ya, pasal lakonan. Nak tanya fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke? Nyanyian fi'il madhi ke, mudhari' ke, atau sebagainya. Persilakan Juri untuk membuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Al-Muhtaramah Sahib Al-Fadilah Al-Ustazah Mahfuzah binti Abdullah وأبنائه الأعزاء والمحترمة الفاضلة الأستاذة مغفرة وأعضاء اللجان الإنجازات وطلاب والطالبات المحبوبة. طيب، أنا إن شاء الله في هذه الليلة سأكون رئيس ماذا نقول التحكيم إن شاء الله. هل أنتم تفهمون كلامي؟ طيب، إذن لو أنتم تفهمون أقول لكم اللغة العربية فأنتم تقول ممتازة. يمكن؟ أو سأقول اللغة العربية سأقول ممتازة. اللغة العربية ممتازة. Baik, InsyaAllah Ustaz sebagai ketua hakim, Ustazah dengan Ustazah Mahfirah. Jadi untuk pemarkahan, seperti mana yang disebutkan oleh pengurusi majlis tadi, awak perlu royak kumpulan apa. Contohnya Al-Majmu'atul Ula, Al-Majmu'atul Thaniyah. Okey. Lepas tu awak royak tema dia, boleh? Tema. Dan kami akan berikan markah tema, lepas tu persembahan dan kelancaran. Jadi ada 3 item yang perlu kami beri markah lah. Jadi insya-Allah santai-santai, janji sampai deh. Sampai insya-Allah. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.